Korang ingat artis yang korang puja hari-hari kat skrin telefon tu? Jenis kaki sembang, kaki clubbing atau jenis tak boleh duduk diam ke? Korang silap besar weh. Hari ni kita nak bongkar habis-habisan rahsia paling mind-blowing pasal 20 super selebriti Malaysia yang korang nampak macam raja dan ratu sosial, tapi sebenarnya bila balik rumah, dorang ni sejenis keresumbang terpaling introvert yang korang tak boleh bawa bincang. Ada yang sampai kena pakai earplug sebab tak tahan bising, ada yang dulu pemalu nak mati sampai jadi model tangan je. Jom kita skodeng senarai panas ni. Let's go. Fatah Amin. Jangan tertipu dengan kekacakan dan gaya gentleman dia kat majlis red carpet tau. Ramai ingat Fatah ni jenis peramah habis, tapi kawan-kawan industri dah spill the tea. Fatah ni sebenarnya spesies anak rumah. Dia lagi sanggup melukut kat bucu katil, layan keluarga daripada pergi parti melompat-lompat. Sampaikan sifat pendiam dia tu pernah buat orang cop dia. Sombong nak mati. Padahal dia cuma tak tahu nak sembang apa je, kesian tau. Tok T, Siti Nurhaliza. Penyanyi nombor 1 negara ni kalau buat konsert, puluhan ribu peminat dia boleh pukau petik jari je. Tapi luar pentas, Tok T tetap Siti Nurhaliza yang dulu, sangat merendah diri, pemalu dan tak suka langsung nak tergedik-gedik dalam kontroversi atau dunia sosial yang melampau. Klasi tapi introvert, Mira Filzah. Siapa yang sangka Mira Filzah ni introvert memang kita geng. Sebab kalau tengok dia mengacara atau kena tonton temu bual, nampak macam girang dan friendly habis. Hakikatnya, mak anak satu ni dah berapa kali kantoi mengaku yang dia cepat lemas kalau duduk dalam kelompok orang yang terlalu ramai. Dia lagi selesa sembang dalam bulatan kecil je. Dayan Trisha. Korang tengok IG Dayan, hidup nampak penuh glamour, pergi fashion show sana sini, macam social butterfly sejati. Tapi Dayan pernah buat pengakuan jujur. Lepas je dia penat berlakon atau berparti dengan ramai orang, dia wajib kena kurung diri sorang-sorang untuk recharge balik bateri sosial dia yang dah barai. Nabila Razali. Gadis peluang kedua ni sentiasa nampak tersenyum manis macam tak ada masalah hidup. Tapi rupa-rupanya, Nabila lagi suka hidup dalam radar yang tenang dan jauh daripada segala drama swasta industri hiburan yang toksik. Dia lebih rela buat hal sendiri daripada acah-acah terpaling popular. Shah Al-Yahya. Ikon fashion dan host television terpaling meletop. Shah kalau bercakap depan kamera memang nampak yakin gila. Tapi korang selongkar balik temu bual dia yang lama-lama, Shah ni sejenis yang tak kuasa nak keluar bersosial kalau tak ada urusan kerja. Duduk rumah layan anak lagi masyuk. Awal Asyari. Dah kalau bini pun introvert, si suami pun 2 kali 5. Walaupun awal ni memang makan gaji dengan petah bercakap sebagai pengacara nombor 1, lepas je habis kerja, dia terus shut down. Awal lebih suka balik rumah, rehat dan elakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti sosial yang meletihkan otak. Sherry Al-Haddad. Weh, ini paling plot twist. Sherry yang kita tahu kalau atas pentas punya lawak sampai pecah perut, bertenaga gila-gila, rupa-rupanya ada sisi gelap yang ramai tak tahu. Sherry sendiri pernah buka mulut cakap, dia perlukan ruang yang tersangat sunyi untuk pulihkan semula tenaga mental dia yang dah kena sedut masa menghiburkan korang. Aina Abdul. Tengok baju fashion pelik-pelik Aina Abdul atas pentas. Memang nampak berani mati dan gempak habisan. Tapi sebalik kostum-kostum gergasi tu, Aina sebenarnya seorang gadis yang sangat pemalu. Dia cuma nak hidup tenang dan fokus dalam muzik dia je, bukan nak glamour murahan. Dayang Nurfaiza. Vokal tak payah sembang, memang tahap diva antarabangsa. Tapi korang cuba borak dengan Dayang kat luar pentas, bersedialah untuk dilayan dengan sifat pendiam dia yang boleh buat korang terkesima. Dia punya pendiam tu memang jauh beza gila dengan aura dia atas pentas. Lisa Surihani. Lisa Surihani memang terkenal dengan gelaran Malaysia's Sweetheart sebab senyuman dia yang mesra alam. Tapi perasan tak, Lisa ni sangat menjaga privasi dia. Dia tak suka nak canang satu dunia pasal hal peribadi dia dan lagi selesa hidup dalam dunia dia yang tersendiri yang sangat tertutup.
Bront Palarai. Watak gangster, watak psycho, semua Bront boleh tapau dengan penuh karisma dan jantan habis. Tapi realitinya, pelakon grade A ni lebih suka habiskan masa buat kerja-kerja kreatif kat belakang tabir. Dunia glamour, glam ni, maaf, Bront awal-awal lagi dah pangkah. Remy Ishak, abang macho pujaan Malaya ni kalau pandang orang, aura dominan dia boleh buat cair. Tapi dalam beberapa sesi temu bual, Remy kantoi mengaku dia sebenarnya sejenis lelaki yang cintakan kedamaian, suka suasana tenang dan paling pantang kalau orang sibuk nak korek hal peribadi dia. Sofia Al-Barakbah. Nah, ini lagi satu kisah yang boleh buat korang terciduk. Muka cantik elok, posing, nampak yakin gila depan kamera, tapi rupa-rupanya Sofia ni introvert tegar. Sampaikan masa awal-awal masuk industri dulu, dia punya pemalu tu tahap kronik sampai sanggup kerja jadi model tangan je sepanjang hari sebab tak sanggup nak tayang muka penuh depan kamera. Nasib baiklah sekarang keyakinan dia dah mantap. Kalau tak, melepaslah kita nak tengok dia berlakon. Hisham Hamid, hero Malaya asal Singapura ni selalu bawa watak lelaki corporate, tegas, macho dan penuh keyakinan diri. Tapi sebalik badan ketak-ketak dan muka kacak tu, Hisham sebenarnya seorang budak pemalu sejak zaman sekolah lagi. Sifat introvert dia buatkan dia rasa rimas kalau jadi perhatian orang ramai. Ramai peminat terkejut bila tahu abang bomba kita ni sebenarnya sejenis yang suka duduk rumah diam-diam. Erisha Emira, pelakon muda yang tengah laku keras kat drama TV dan aktif gila kat media sosial ni pun rupa-rupanya introvert. Erisha mengaku, kalau dia pergi majlis besar yang ramai orang, dia takkan jadi terpaling acah-acah nak tegur orang dulu. Dia lagi sanggup duduk kat bucu meja, pegang air, perhati je orang sekeliling sambil berdiam diri. Dia terpaksa-paksa diri untuk senyum dan ramah sebab tuntutan kerja. Amirul Afendi, pelakon berbakat besar yang bawa watak apa semua menjadi ni, ada kisah silam yang agak menyedihkan. Masa zaman sekolah dulu, Amirul ni punyalah pendiam dan introvert tahap dewa sampai dia rasa diri dia macam halimunan dan tak wujud langsung kat mata kawan-kawan sekolah. Hidup dia hanya mula berubah 180 darjah lepas dia terjebak dengan dunia teater yang paksa dia belajar berkomunikasi. Mendalam weh. Q Haidar, nama besar yang dah lama makan garam dalam industri. Ramai ingat Q ni jenis sembang lebat, tapi dia sendiri mengaku dia seorang introvert. Cabaran paling besar untuk Q zaman sekarang ni ialah terpaksa hadap budaya media sosial dan dunia viral yang gilakan perhatian. Bagi orang macam Q, nak kena tunjuk live hari-hari kat netizen ni memang satu penyiksaan mental. LVN, Elvin Chong, penyanyi baru nak up ni lagilah haru. LVN pernah dedahkan yang personality introvert dia ni lah musuh utama dia dalam industri. Masa artis lain sibuk buat networking, membodek sana-sini, dia lagi selesa duduk dalam gua dia yang tenang. Paling lawak tapi kesian, ALVN sampai kena bawa earplug atau penyumbat telinga pergi mana-mana majlis semata-mata nak kurangkan rasa anxiety dan stres sebab tempat tu terlalu bising dan sesak. Shahezi Sam. Boom. Nama terakhir ni mesti buat korang rasa nak luruh jantung kan? Shahezi Sam yang lawak nak mati, bertenaga dan selalu gila-gila dalam TV tu introvert? Ya, betul. Sam sendiri pernah mengaku sebalik watak gila-gila dia tu, dia seorang yang sangat pemalu kat luar dan fobia dengan situasi sosial yang terlampau besar. Bila pengarah jerit action, dia boleh tukar jadi harimau hiburan, tapi bila cut, dia terus cari bini dan anak-anak nak balik rumah sorang-sorang. True definition of a professional actor. Ada yang terkejut tak? Jadi lepas ni, jangan memandai-mandai nak judge artis kegemaran korang tu sombong atau acah-acah mesra tau. Sebab depan kamera dorang cari makan, belakang kamera dorang pun manusia biasa yang bateri kong juga. Daripada 20 nama hot yang kita petik tadi, nama siapa yang buat korang rasa paling nak luruh jantung? Cuba korang tumpahkan teh korang kat ruangan komen kat bawah sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kita. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.